A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini macam biasa kita punya perbincangan berkaitan dengan surah An-Naba dan kita akan bedah setiap hukum tajwid dan cara macam mana kita nak sebut mengaji dengan cara yang betul bersama dengan panel kita hari ini Ustaz Mahiruddin. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Untuk minggu ni kita sambung ayat ke berapa Ustaz? InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-7. Sedar tak sedar kita sekarang dah sampai episod yang ke-3 rasanya ni. Betul tak? Itulah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia menanti kita orang punya podcast ataupun perbincangan hukum tajwid ni, terima kasih banyak dan jangan lupa bagi sokongan kepada kami untuk kami lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Jadi tanpa membuang masa Ustaz, apa yang perlu kita buat hari ni? Okey, tanpa masa kita teruskanlah. Buka muka surat kalau di dalam Al-Quran, muka surat apa ya? 582. 582. Kita mula surah An-Naba untuk ayat yang ke-7. Baik Ustaz Firdaus, macam biasalah kita baca dulu, kemudian kita akan cuba sama-sama keluarkan hukum tajwidnya. Setiap hukum tajwid yang ada di dalam ayat tu kita cuba keluarkan, kita cuba ulang kaji berkenaan dengan hukum-hukum tajwid tersebut. Boleh? Cuba silakan baca dulu. Okey, saya akan baca daripada ayat 1 hingga ayat ke-7 Ustaz. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العظيم. Mumtaz, Alhamdulillah. Ingatkan nak sambung terus ayat ke-8 tadi. Okey, baik, itu dari segi bacaan daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan kita dah bincang hukum tajwidnya sampai ayat 6 ya? 6 ya. Sampai ayat 6. Untuk episod kali ni kita akan sambung mula daripada ayat yang ke-7. Kita tengok sama-sama kalimah yang pertama untuk ayat yang ke-7. Kalimahnya wal jibala. Huruf waw yang berbaris atas kat situ, dia berjumpa dengan satu perkataan. Tengok satu perkataan tu, selepas huruf waw tu, dimulakan dengan alif lam. Kat situ alif lam bertemu dengan huruf jim. Atas huruf lam pula ada tanda sukun. Ingat lagi tak tips yang lepas kita telah bincangkan? Okey, untuk penonton yang baru join kita punya video ni. Jadi saya rasa eloklah kalau Ustaz terangkan tips dia. Kalau yang dah selalu tengok tu mungkin jadi sebagai revise. Ya, betul. Okey, baik. Kita teruskanlah ya. Untuk satu perkataan yang dimulakan dengan alif lam. Kita tengok atas huruf lam tu. Kalau dia ada tanda sukun, bermakna dia adalah bacaan alif lam qamariyah. Manakala apabila satu perkataan dimulakan dengan alif lam, atas huruf lam tu tak ada sukun, kosong atas huruf lam. Dan selepasnya huruf yang bertanda sabdu. Ianya merupakan bacaan alif lam syamsiah. Jelas. Maksudnya di atas huruf lam tu tadi Ustaz, bila ada tanda sukun je, alif lam qamariyah. Betul. Ingat ni penonton semua boleh take note kat sini, boleh ambil nota ataupun boleh screenshot. Saya ada sediakan ayat Al-Quran kat bawah ni, saya ada arrow lagi. Boleh screenshot. Itu alif lam qamariyah. Baik, itu dari segi nama bacaan dia. Cara bacaannya pula untuk alif lam qamariyah, huruf lam perlu dijelaskan bacaan huruf lamnya. Maknanya kata huruf sebelumnya tu huruf waw baris atas. Masuk huruf lam. Wal macam tu. Wal jibala. Cuba.
Wal jibala. Baik, satu lagi peringatan penting ya dekat sini untuk huruf lam, jangan sampai ada lantunan. Sebab huruf lam ni dia tidak bersifat qalqalah. Maka jangan dilantunkan. Jangan baca wal jibala. Agak-agak apa? Walaupun sikit tak boleh Ustaz Tak boleh lah. Sebab dia tidak bersifat lantunan, qalqalah ya. Jadi kita perlu jelaskan sahaja huruf lam wal jibala. Lepas kita sempurnakan sebutan huruf lam, diikuti pula dengan huruf jim yang berbaris bawah dekat sini. Jim baris bawah bunyinya Ji. Dibaca dengan bacaan pendek. Diikuti pula dengan huruf ba yang berbaris atas bertemu dengan huruf alif mat. Huruf alif mat sebelumnya huruf berbaris atas, maka dia menjadi bacaan mad asli. Mad asli. Okey Ustaz, Baik. mungkin penonton nak tahulah huruf mad ni ada berapa Ustaz? Baik, untuk huruf mat, ingat dia ada 3 je, tak banyak pun. Huruf alif, waw dan huruf ya. Awi macam tu. Dia nak senang ingat 3 huruf. Alif, waw, ya. Awi. Itu untuk huruf mat. Alif mat ini alif mat. Huruf-huruf mat ini dia tak ada apa-apa tanda di atasnya. Tak ada baris atas, baris bawah, baris depan, tanwin ke, tak ada apa-apa tanda lah, sukun atau dia dalam Al-Quran dia kosong je. Dia ada pasangan dia. Itu yang saya nak tanya tadi. Belum tanya Ustaz dah jawab dulu lah. Satu. Sebab macam tiba-tiba ada yang membisik kat telinga, salah tu. Dia macam tu. Dia macam ni. Huruf alif mat sebelumnya huruf berbaris atas. Pasangan dia. Pasangan dia. Huruf waw mat sebelumnya huruf yang berbaris depan. Huruf ya mat sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Itu baru jadi bacaan mat asli. Mat asli. Bacaan panjang lah yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Macam kita jumpa situasinya dekat sini, huruf ba yang berbaris atas bertemu dengan huruf alif mat. Huruf ba baris atas itulah yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Ba baris atas bunyinya ba. Kemudian kita baca dengan kadar 2 harakat. Wal jibala. Cuba. Wal jibala. Baik, huruf ba kita baca dengan kadar 2 harakat, kemudian diikuti dengan huruf lam yang berbaris atas. Tengok betul-betul huruf lam tu. Walaupun selepasnya tu macam ada huruf alif, tapi tengok atas huruf alif ada huruf hamzah. Hamzah yang berbaris atas yang kedudukannya di atas huruf alif. Betul-betul di atas huruf alif. Maka itu merupakan huruf hamzah, bukan huruf alif mat. Maka huruf lam dekat situ, lam yang berbaris atas perlu dibaca dengan bacaan pendek sahaja. Wal jibala au. Macam tu. Jangan wal jibala au. Terlirit untuk huruf lamnya. Untuk menyambung daripada satu perkataan kepada satu perkataan yang lain, kadang-kadang kat situlah setiap hujung perkataan tu dia terlirit. Dia kena tengok betul-betul. Kalau hujung sekali tu dia tak ada bertemu dengan huruf mat, maka jangan dibaca dengan bacaan panjang. Dibaca pendek. Kat sini situasinya huruf lam yang berbaris atas perlu dibaca dengan bacaan pendek. Baik, insya-Allah. Teruskan Ustaz. Baik. Seterusnya kalimah autada. Huruf waw sukun sebelumnya huruf yang berbaris atas. Dekat sini harful lin. Ustaz, untuk penonton yang baru tengok ni, apa maksud harful lin tu, apa benda? Harful lin ni adalah huruf yang lembut. Dia ada 2 sahaja hurufnya. Huruf waw dan huruf ya sukun yang sebelumnya berbaris atas. Macam tadi kita jumpa situasi yang mana huruf waw sukun sebelumnya huruf berbaris atas. Kena ingatlah 2 huruf ni. Waw ataupun huruf ya sukun sebelumnya berbaris atas. Dia jadi harful lin. Kalau kita baca wasal ataupun kita sambung bacaan, tidak dibaca panjang. Dia beza harful lin dengan madlin. Madlin tu nantilah kita akan bincang apabila kita jumpa situasinya. Baik, insya-Allah. Okey, baik. Selesai untuk harful lin, kita jelaskan saja masuk pada makhraj huruf waw. Auta, macam tu ya. Autada, ta yang berbaris atas bertemu dengan huruf alif mat. Sama macam huruf ba baris atas tadi yang bertemu dengan huruf alif mat. Bacaan mat asli. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Kemudian diakhiri hujung ayat 7 tu
dengan huruf dal yang berbaris tanwin 2 di atas. Apabila kita berhenti bacaan dekat sini, terjadinya hukum bacaan mad iwad. Okey Ustaz. Ya saya. Mad iwad ni untuk kita refresh lah. Mungkin saya pun dah terlupa. Macam mana dia boleh berlaku mad iwad ni Ustaz? Okey, baik. Mad iwad ni dia berlaku apabila kita berhenti bacaan. Syarat utamanya lah Berhenti. sebab kalau kita sambung bacaan dia tak jadi mad iwad. Syarat utamanya perlu berhenti bacaan. Berhenti pula pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Tanwin 2 di bawah ataupun tanwin 2 di depan, kita berhenti wakafkan sahaja macam biasa. Wakafkan huruf tersebut. Dia specialnya untuk huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Kita berhenti kat situ, maka dari segi hukum tajwidnya terjadi bacaan mad iwad. Dan cara bacaannya, perlu kita gantikan tanwin 2 di atas kepada baris atas ataupun baris fathah. Dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Dal tu lah. Dan dal tu tanwin 2 di atas. Kita tak baca dan autadan. Kita tak jelaskan tanwin. Akan tetapi berbalik tadi dengan cara bacaan mad iwad, perlu digantikan tanwin. Tanwin tu 2 baris di atas tu lah. Dengan 1 baris sahaja ataupun baris fathah. Jadi bacaan da lah. Dal baratas da. Dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan berhenti. Mudah je untuk mad iwad ni. Ya. Jadi kalimah terakhir ni cara bacaannya dan cara berhentinya autada. Cuba. Autada. Ahsanta. Alhamdulillah. Baik, jom kita buat kesimpulan. Apa je yang kita jumpa dalam ayat yang ke-7? Cuba Ustaz Firdaus ulangkan sedikit. Okey, untuk yang pertama tadi, wal jibala. Okey, untuk perkataan alif lam tadi tu, wal jibala tu, saya tinggalkan soalan tu untuk penonton kita. Jawab. Macam nak pass baton ke? Kita kena supaya kalau penonton faham, sila jawab di ruangan komen. Betul. Wal jibala. Wal tu saya tak jawab Atas lam tadi ada tanda sukun. Apa dia? Jibala. Ba tu berbaris atas berjumpa huruf mad alif. Alif mad dibaca 2 harakat. Baik. Lam dibaca biasa 1 harakat. Autada. Au tu hamzah itu bertemu dengan waw lin. Itu maknanya bacaan lembut. Au. Dimasukkan saja bacaan hamzah tadi, au, dan kemudian ta yang berbaris atas berjumpa dengan huruf mad alif, dibaca 2 harakat, itu mad asli. Betul. Dan yang terakhir, dal yang berbaris tanwin di atas, dibaca 2 harakat. Hukum dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Tulis di ruangan komen. InsyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah. Betul lah tu. Ya, untuk ayat 7 selesai kita punya perbincangan. Kita dah keluarkan setiap hukum tajuk yang ada dan kita dah ulang kaji setiap hukum tajuk yang kita jumpa tu. Macam mana dia berlaku, macam mana cara bacanya. Yang mudah-mudahan dengan perbincangan kita ni dapat kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita nak elokkan kita punya bacaan. Ya, kita pun suka yang elok-elok. Kan? Lebih eloklah kita perbaiki bacaan Al-Quran kita agar sedaplah didengar dan tepat dan mendapat pahala lah. Itu yang kita nak. Okey, baik. Jom kita ulang bacaan untuk ayat yang ke-7. Saya baca kemudian Ustaz Firdaus ulang lah ya. Okey, baik, insyaAllah. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Baik, kita akan sambung seterusnya untuk ayat yang ke-8. Baik, seterusnya untuk ayat yang ke-8. Ustaz Firdaus, silakan. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, untuk ayat yang ke-8. Ya, kita sama-sama tengok kalimah yang pertama dekat situ ada huruf kha yang berbaris atas. Baik, perlu diingatkan huruf kha merupakan huruf isti'la. Yang mana kita perlu bacakan dia dengan bacaan tebal. Kha yang berbaris atas bunyinya kha. Jangan baca kha. Jangan wa khalaqana. Salahlah kat situ. Sebutan huruf kha yang berbaris atas bunyinya kha. Kha. Okey. Wa khalaqa. Ya, lam yang berbaris atas bertemu dengan huruf qaf sukun. Dekat sini huruf qaf sukun
dan huruf Qaf merupakan huruf Qalqalah. qalqalah. Ya, huruf qalqalah yang ada 5 tu. Ingat baliklah, huruf Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Yang kalau Ustaz Firdaus hafal 5 huruf tu macam mana? Baju Dakota. Oh, masih kotor lagi bajunya. Dah cuci dah. Dah cuti, tukar Alhamdulillah. baju baru lah. Itulah, ikutlah masing-masing punya selesanya macam mana. Nak ingat 5 huruf qalqalah tu, sama ada baju, dal, qaf, ta ke, ataupun qaf, ta, ba, jim, dal ke, asalkan dia 5 huruf tu lah. Jangan tertukar huruf lain. Ya, apabila 5 huruf ini, dia ada sukun di atasnya, dan kita dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan menyambung bacaan, maka dia menjadi bacaan qalqalah surah. Yang perlu kita lantunkan bacaan huruf Qaf tadi tu. Huruf Qaf sukun, lantunkan bacaan huruf Qaf. Wa khalaqnakum, lantunan pada huruf Qaf. Perlu jelaslah lantunannya. Wa khalaqnakum. Seterusnya diikuti dengan huruf nun yang berbaris atas bertemu dengan huruf alif. Tengok dari segi penulisan, alifnya tu alif kecil je. Kadang-kadang tak perasan kan. Alif kecil ni dengan yang alif biasa kita nampak tu sama ke fungsi dia? Tu apa, untuk huruf alif dalam Al-Quran, dari segi penulisan dia, dia ada alif yang panjang, ada alif yang kecil. Dan ada juga yang dinamakan alif maksurah, yang bentuk macam huruf ya, tak ada titik tu. Itu nantilah kita bincangkan pada video yang lain. Untuk situasi yang sekarang ni, kita jumpa alifnya alif kecil. Dia sama je. Dia dari segi penulisan sahaja yang ada panjang, ada yang kecil macam ni. Maka kita kena tengok sebelumnya tu berbaris apa. Macam sekarang huruf alif, alif mat lah kat sini. Alif mat sebelumnya huruf berbaris atas, maka jadilah dia bacaan mat asli yang perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Nun baris atas tu, nun baris atas bunyinya na, dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Wa khalaqnakum. Boleh kat situ. Seterusnya, terdapat mim mati yang bertemu dengan huruf hamzah dekat situ. Kalau kita perasan, mim matinya atas tu ada tanda Sukun. Ya. Jadi apa hukum dia kat sini Ustaz? Mungkin yalah, kita setiap kali program ni kita dah menerangkan, mungkin ada penonton yang baru. Boleh tak Ustaz ulas sikit untuk ringkas bagi dia orang? Okey, baik. Kalau kita nampak dalam Al-Quran, mim mati yang atasnya ada tanda sukun, dia merupakan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi ni dia berlaku apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Banyak huruf dia. Nak hafal, alhamdulillah boleh hafal. Tapi ada cara mudahnya untuk kita kenal pasti itu adalah bacaan izhar syafawi tanpa menghafal yang huruf banyak. Banyak huruf izhar tu lah, izhar syafawi tu. Caranya adalah kita tengok mim mati yang atasnya ada tanda sukun. Dia akan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Okey. Dan ada mim mati yang atasnya tak ada tanda sukun, kosong. Yang tak ada tanda sukun tu dia akan bertemu sama ada dengan huruf mim ataupun dia akan bertemu dengan huruf ba. Tu jadi hukum yang lain lah, bukan izhar syafawi. Macam situasi sekarang kita jumpa mim mati atasnya ada tanda sukun, dia bertemu dengan huruf hamzah, maka dari segi hukum tajwidnya dia menjadi bacaan izhar syafawi. Dan cara bacaannya kita perlu dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Lagi bersuluh. Lagi bersuluh. Okey, bermakna dekat sini Ustaz, kita tak perlu tengok huruf selepasnya dan tak perlu hafal huruf-huruf yang izhar syafawi tu, betul? Betul. Kita hanya perlu tengok huruf mim tu ada tanda sukun saja. Maknanya itu izhar syafawi. Betul. Betul. Dia apa, nak tengok boleh, tapi tak tengok pun boleh. Sebab kita dah tahu mim mati atasnya ada tanda sukun, kita dah tahu. Oh, ni kena jelas saja. Tak perlu dibaca dengan kadar dengung 2 harakat. Dibaca jelas sahaja. Wa khalaqnakum jelas. Kemudian kita sambung terus huruf selepasnya, iaitu huruf hamzah yang berbaris atas. Macam tu. Kita cuba ya. Okey. Wa khalaqnakum azwaja. Okey. Wa khalaqnakum azwaja. Terbaik, alhamdulillah. Baik, kita tengok pula kalimah seterusnya.
azwaja. Huruf waw yang berbaris atas, selepasnya ada huruf alif kecil sekali lagi. Ya. Kat sini alif mat lah tu. Cuma dari segi penulisan ditulis kecil. Alif mat sebelumnya huruf yang berbaris atas menjadi bacaan mat asli. Yang perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Waw baris atas bunyinya wa, dibaca dengan kadar 2 harakat. Azwaja. Cuba. Azwaja. Alhamdulillah. Dan hujung ayat yang ke-8, kita nak berhenti bacaan. Maka huruf yang terakhirnya kita tengok jim yang berbaris tanwin 2 di atas. Apabila kita berhenti pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas, ingat lagi, hukum tajwidnya adalah bacaan mad iwad. Alhamdulillah. Mad iwad. Ya, kita ulang kembali. Bacaan mad iwad berlaku apabila kita berhenti bacaan. Yang pertama. Berhentinya pula pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Itulah cara berlaku dia. Cara bacaannya pula perlu digantikan tanwin 2 di atas kepada baris atas. Dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Maka kat sini jim tanwin 2 di atas, kita ganti kepada jim baris atas. Jim baris atas bunyinya ja dan dibaca dengan kadar 2 harakat, ja. Ya, kita cuba. Azwaja. Azwaja. Alhamdulillah. Kita tak baca azwajan. Kita tak jelaskan tanwinnya. Akan tetapi cara bacaan mad iwad, sekali lagi saya ulang, digantikan tanwin 2 di atas kepada baris atas dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya ulang balik apa yang Ustaz dah terangkan tadi. Mudah-mudahan penonton boleh take note lah, insyaAllah. Yang pertama tadi, waw baris atas, kita baca wa dengan bacaan pendek. Wa khalaqnakum, wa khalaqnakum. Waw tu dibaca pendek. Kha tu makhrajnya kena tepat. Ini Ustaz Betul. Tak boleh dibaca ha macam tu. Dia kena baca kha, huruf isti'la. Istilah ni baca tebal. Lepas tu seterusnya lam berbaris atas berjumpa dengan huruf qaf sukun, merupakan huruf qalqalah. Ada 5 tadi. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi yang ini qaf sukun kita kena baca dengan lantunan. Wa khalaqana, wa khalaqana. Nun berbaris atas tu ada jumpa alif kecil. Yang ni walaupun kecil tapi berfungsi sama juga dengan yang alif yang lain juga. Jadi kena baca 2 harakat. Betul Ustaz? Betul. Yang kum tadi tu, wa khalaqnakum. Kum tu mim mati bila kita nampak ada tanda sukun bermakna izhar syafawi. Sebab dia huruf mim, huruf bibir. Syafawi tu adalah bibir. Seterusnya adalah azwaja. Az tu hanya dimatikan saja. Huruf zai tadi tu pada makhrajnya. Waw dibaca 2 harakat kerana huruf alif sebelumnya berbaris atas. Jadi baca 2 harakat mad asli. Ja. Yang ini ja ni tanwin. Kita berhenti di tanwin untuk satu ayat ni. Kita berhenti dan hujungnya ada tanwin 2 di atas. Kita baca 2 harakat dan tuan-tuan dan puan jawab dekat di ruangan komen. InsyaAllah. Hukum apa dekat ujung ayat 8 tu kan? Alhamdulillah, mumtaz. Ya, dah dapat keluarkan balik apa yang kita bincangkan. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada pagi untuk ayat yang ke-8 ni, dapatlah kita sama-sama perbaiki bacaan ayat Al-Quran kita. Baik, jom kita ulang untuk ayat yang ke-8 dulu. Sama-sama lah ya. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, seterusnya ayat yang ke-9. Silakan. Waja'alna naumakum subata. Mumtaz. Alhamdulillah. Baik, kita tengok sama-sama untuk ayat 9 pula. Ya, kalimah yang pertama waja'alna. Dekat sini yang saya nak ambil perhatian sedikit, nak berikan penekanan sikit pada huruf ain. Ain yang berbaris atas, yang perlu kita bezakan antara huruf ain dan huruf Hamzah. Hamzah. Ya betul. Ain dan huruf hamzah ni bunyinya seakan-akan sama. Tetapi kena ingat,
dua makhraj yang berbeza. Walaupun kedua-duanya keluar di bahagian rongga kerongkong tetapi berbeza tempatnya. Untuk huruf Ain di bahagian tengah rongga kerongkong. Manakala huruf Hamzah di bahagian kerongkong bahagian bawah sekali. Yang erti kata mudahnya, Ain ni kita berikan sedikit penekanan untuk sebut huruf Ain tu. A, I, U. Cuba. Baik, itu untuk huruf Ain. Manakala untuk huruf Hamzah yang keluarnya di bahagian rongga kerongkong bahagian bawah sekali, yang bahasa mudahnya kita lepas je suara kita. Hamzah baris atas, A. Hamzah baris bawah, I. Hamzah baris depan, U. A, I, U. Cuba. A, I, U. Baik, itu untuk huruf Hamzah. Sekarang untuk kalimah ini dia merupakan huruf Ain. Maka kita bunyikan huruf Ain. Waja'alna. Ain yang berbaris atas bertemu dengan huruf Lam sukun. Dekat sini kita perlu jelaskan sebutan huruf Lam. Masuk pada makhraj huruf Lam. Dan perlu ingat huruf Lam bukan huruf qalqalah. Maka jangan sesekali kita lantunkan bacaan pada huruf Lam. Sebab apa saya ingatkan benda ni? Sebab banyak yang saya jumpa pelajar-pelajar yang apabila bertalaki, dia terbaca huruf Lam ini dengan lantunan. Dia sebenarnya bukan setakat huruf Lam. Selain huruf Lam pun, asal sukun je dia baca lantun. Sedangkan yang perlu dibaca dengan lantunan itu hanya 5 huruf saja. Huruf Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. 5 huruf itu saja. Selain daripada ini, jangan sesekali kita lantunkan bacaan. Hanya dijelaskan sahaja bacaan huruf yang bertanda sukun itu. Baik, itu huruf Lam, selesai. Baik, seterusnya tengok pada huruf Nun yang berbaris atas bertemu dengan huruf Alif Mad. Situasi kat sini, Alif Mad sebelumnya huruf yang berbaris atas, maka menjadi bacaan mad asli. Yang perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Ni sama je lah tadi tu Ustaz Ya betul. Dibaca 2 harakat saja, tak boleh lebih. Yang ini kadang-kadang antara kesilapan yang berlaku dibaca dengan lebih daripada 2 harakat. Dia yang salahnya bila dibaca pendek ataupun terbaca lebih daripada 2 harakat. Hanya 2 harakat sahaja. Maknanya kena kawal kita. Ya betul. Kena fokus lah bacaan pun. Kita kena fokus dalam bacaan kita. Baik. Selesai kalimah yang pertama. Seterusnya ayat 9 ya. Naumakum. Waw sukun sebelumnya huruf yang berbaris atas. Sekali lagi kita jumpa pada episod kali ini. Huruf waw sukun sebelumnya berbaris atas. Merupakan harful lin. Kita jelaskan sebutan huruf waw sukun tadi. Dan seterusnya mim mati bertemu dengan huruf sin. Kita tengok atas mim mati tu ada tanda sukun. Sedapnya sukun goreng petang-petang makan dengan teh panas. Okey, itu bukan sukun goreng. Ini sukun tanda sukun. Atas mim mati ada tanda sukun. Dia akan bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi. Hurufnya banyak. Cukup sekadar kita lihat atas huruf mim, atasnya ada tanda sukun. Ia merupakan bacaan izhar syafawi yang perlu kita jelaskan bacaan mim mati tersebut. Tanpa dengung. Jadi naumakum subata. Cuba. Naumakum subata. Terbaik. Tu mim mati bertemu dengan huruf sin, izhar syafawi. Jelaskan bacaan mim mati tersebut. InsyaAllah. Baik, dan seterusnya ba yang berbaris atas bertemu dengan huruf alif mad. Sekali lagi menjadi bacaan mad asli. Huruf alif mad sebelumnya huruf yang berbaris atas. Okay, dan yang terakhir kita nak berhenti pada ayat 9. Kita berhenti hujungnya tu huruf ta berbaris tanwin 2 di atas. Sekali lagi lah situasinya yang mana kita berhenti pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Dari segi hukum tajwidnya, dia merupakan bacaan mad iwad. Cara berlakunya kita berhenti bacaan. Berhenti pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Dan cara bacaannya perlu digantikan tanwin 2 di atas kepada baris atas, baris fathah. Dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Macam tadi kalimahnya subata. Cuba. Subata. Ta dibaca dengan kadar
2 harakat. Alhamdulillah. Selesai untuk ayat 9. Telah kita sama-sama keluarkan hukum tajwidnya. Dah kita ulang kaji apa hukum tajwidnya, cara bacaannya sekali kita dah bincang. Sekarang saya nak test sikit. Ada ujian. Ni merupakan ayat terakhir untuk episod kali ni. So ada kuisnya lah. Pertama, satu soalan untuk Ustaz Firdaus dan satu soalan lagi untuk para penonton kita lah. Baik, untuk soalan yang pertama. Mim mati bertemu dengan huruf sin. Apakah hukum tajwidnya? Ni saya jawab Ya betul. Ya betul. Ya. Okey, baik. Macam Ustaz cakap tadi, atas mim ada tanda sukun, bermaknanya izhar syafawi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz. Baik, seterusnya soalan untuk para penonton. Tengok hujung ayat 9. Kita berhenti pada huruf ta yang berbaris tanwin 2 di atas. Apakah hukum tajwidnya? Sila jawab di bahagian ruangan komen. Kalau betul, Besok nanti kita bagi hadiah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu soalannya. Ingat, sekali lagi saya ulang. Hujung ayat 9 kita berhenti pada huruf ta yang berbaris tanwin 2 di atas. Apakah hukum tajwidnya? Jawab di ruangan komen. Baik. Nak ulang Ustaz untuk ketiga-tiga ayat? Kita cuba ulang bacaan lah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dari ayat 7 kan? 7, ya. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.